Jadi Rafael, Kita akan memainkan bola yang mana kita buat sendiri, jadi tak ada copyright. anda boleh lihat. Seperti anda boleh lihat, ada 4 orang pemain yang akan berserta di permainan ini. So, setiap satu warna ini mempunyai soalan. Apa itu Rafael? Kita ada banyak jenis soalan berdasarkan subtopik ikut warna. Kalau macam ni, apa? Macam ni tangga yang ni siapa yang ada jejak tangga terus automatik ke depan. Pergerakannya secara random. Kalau macam ni? Kalau ular pula dia automatik ke belakang. Sama juga random. Tak kira berapa kotak. So, mari kita mulakan perlawanan. Wah, ni game apa ni? Macam mana nak main? Boleh, silakan. Kamu dah pernah kan main dengan ular? Okey, dah kita dulu Okey. Cepat. Maju, jangan tak. Maju. Tu. Soalan apa? Apakah fungsi bendahara? Menyiasati Sultan. Betul. Kalau boleh buat aku pakai dia. Maju, Ui. Satu. Okey. Apa peranan undang-undang Laut Melaka? Apa dia? Jawapannya pertanian. Salah. Oh no. Mundur satu langkah. Saya pula. Dah sempat. 1, 2, 3, 4. Dapat tangga lagi. maju dan peta. Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? Siapa? Datuk Jaafar. Salah. Satu langkah. Gol petak Satu. Okey, soalan dia, mengapa Melaka menjadi pelabuhan entrepot? Kerana kedudukan yang strategik. Okey, soalan dia. Apakah lambang kedaulatan negara Malaysia? Lambang kedaulatan negara Malaysia. Bendera Jalur Gemilang. Maju dulu lah. Maju kak? Saksikan permainan kami. Jadi untuk kesimpulan dia, kami boleh katakan dekat sini, game ini dia membantu pelajar memahami perkembangan politik, ekonomi dan sosial tanah Melayu sebelum dan selepas kemerdekaan dan juga penjajahan. Dan juga game ini juga kita bantu untuk menjelaskan kesan penjajahan British dan usaha pemindahan negara bangsa Malaysia. Selain itu, kita juga nak menanam nilai patriotisme, semangat kebangsaan dan tanggungjawab terhadap negara Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.